Okay geng, so hari ni kita nak test kereta ni nak test exhaust pun pipe sebatang je geng, tapi tak bising lah. Jom lah. Okay, jom. Jahatnya. Baru lah tu. Ni lah. Oh ni je benarnya ni. Cepat. Termostat lah, ada masalah termostat lagi. Temperature lah mak naik. Okey lah, baru lah power naik tu. Baru kita janji, maknanya kita jalan straight ni, ke bukit ni kita jalan ni, tu dah masuk dah. Kita tekan je untuk auto lah, kita tekan je pun dah masuk dah. Okey, mantap. Koreng tu kau tayar. Jauh lah ringan dia. Kalau standard nak boleh jalan juga main. Dia bus 05 je ni, bus 05 je. Piston tak tukar ni, kereta ni piston tak tukar. Ni kalau kita tekan pusat masuk pun dah ringan dah tekan gitu. Ni tak tekan tu lagi ni. Ni mana jalan biasa je. Tapi bunyi dah. Ni kalau Honda ni tinggal ni. Kalau Honda ni tinggal, Honda kat lah. Rasa power je. Check engine dia naik. Mungkin mag sensor ori dia kot. Mantap. Kena tekan coil K20 ni dia terakak. Okay, so far okay, alhamdulillah, power ada, semua ada. Okay, terbukit ni 3,500. Untuk 2026 ni tak ada harga naik, harga tu saja. Untuk akan datang 2027, 2028 tak tahulah. Kereta pun dah lebu dah. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak.